Tapi kalau ulama tu hebat, kita orang biasa pun boleh tengok seri dan nur cahaya di muka dia. Kita tengok muka ulama yang hebat-hebat, tengok muka dia nampak tu sampai mengenyamping cahaya tu. Selalu saya sebut, takat ni yang paling saya nampak cahaya, hak saya lah, hak saya nampak. Tuan-tuan orang lain wallahualam, Dr. Harundin lah kan, berseri wajah dia tu, mancar cahaya. Dia mai daripada hati yang bersih, dia pancar di muka. Sebab tu dengan orang-orang yang rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni, bila kita duduk di depan dia, dia tengok habis muka kita, dia tengok, tapi dia tak kata apa, sebab dia orang bagus. Kalau Allah bagi kita yang nampak benda di muka orang ni, nampak dia ni jahat apa semua, kita buat apa? Kita ngumpat lah. Ngumpat, kata kat dia terus, sebab kita tak bagus. Sebab tu Allah hanya buka melihat ini kepada sebahagian awliya dia saja, kan, yang boleh tengok sampai ke mata hati. Ini orang-orang yang dibuka sebahagian pandangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana terlalu bersihnya hati orang tu. Terlalu bersih. Bersih hati ni dia macam-macam faedah dia, dahsyat, banyak. Dia lalu depan kedai je, nak berhenti makan, dia lalu depan kedai. Kalau kedai tu ada buat benda tak elok, dia berasa resah dah. Ini bersih hati yang Allah bagi dekat awliya. Orang bersih hati ni, dia duduk dengan siapa aja, tuan-tuan, dia duduk tepi siapa aja. Kalau orang tu tak suka kat dia, dia boleh rasa. Dia duduk, dia berasa mereka ni tak suka ni, dua orang ni tak suka. Ni dengan ulama. Tapi para awliya ni dia tak zahirkan. Walaupun Allah buka kat mereka, tapi dia tak zahirkan. Sebab tu Allah memilih mereka untuk dibuka sebahagian daripada pandangan itu. Jadi yang bersih, bercahaya di muka ni, maksudnya yang bersih hati dia. Hati semua orang kena bersih. Kita tak boleh kata Nabi seorang sudah, oi, semua nak masuk syurga, bukan Nabi seorang. Hati yang bersih ni seperti yang Allah sebut, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Sampai jadi tahap tu, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ini jiwa yang tenang. Allah akan seru di hari kiamat nanti, wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhan kamu dalam keadaan kamu redha dan Allah pun redha dengan kamu. Dua hala tu. Radiyatan, kita redha. Mardiyah, Allah redha dengan kita. Yang ni keindahan pada wajah Nabi, sampai sahabat ni nampak cahaya terus di wajah Nabi, menunjukkan kepada bersihnya hati Nabi. Bersihnya hati Nabi. Tuan-tuan masuk budak-budak sekolah menengah hari ni, kan, yang 85% tak semayang, remaja 85%. Kalau secara umum orang Islam di Indonesia, saya selalu sebut kat tuan-tuan, sebelah daripada 12 juta tak semayang. Orang tak semayang ni dia nampak ke muka, tuan-tuan, jaga elok-elok lah. Dia nampak di muka tu, gelap gelita hati dia terpancar di muka. Dia bukan sebab hitam ke, kulit dia koko, kulit dia balak dah. Dia naik hak hitam tu, gelap, kotor, busuk hati dia naik ke muka. Yang paling sedih bila kita pergi sekolah-sekolah menengah biasa, Allah, sedih, meruntun hati tengok muka. Tambah-tambah kalau pergi ceramah sekolah-sekolah belah Kuala, belah pantai sana, yang cikgu dia kata 70% berzina ni Ustaz ni. Satu sekolah belah Merebuk, belah pantai. Oi, dahsyat, gerun kita dengar. Memang muka budak-budak dia kita tengok pun hibah tengok. Teruk daripada muka Cina kita duduk tengok kat luar ni, daripada muka India yang di luar tu. Muka dia naik, kan,
kesan daripada keadaan hati Allah pancarkan ke muka. Allah pancarkan ke muka. Kemudian wa ma ra'aitu ahadan asra'a fi misyatihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah, aku juga tidak pernah melihat. Ni poin hadis ni yang berkaitan dengan tajuk cara Nabi jalan. Kata Abu Hurairah, aku juga tak pernah melihat orang lain yang berjalan lebih cepat daripada Rasulullah. Bumi ini seolah-olah dilipat untuk beliau. Kami selalu berusaha dengan sedaya upaya melakukan hal yang sama, dan beliau tidak pun perlu bersusah payah untuk itu. Beliau tu Rasulullah. Kita pernah hurai cara Nabi berjalan, iaitulah Rasulullah dia berjalan laju, tidak kalut. Abu Hurairah nak beritahu, laju tapi tak kalut. Kata Abu Hurairah, kami ligan Nabi, tak boleh ligan Nabi. Dengan langkah Nabi yang tegak. Tiap-tiap kali Nabi menapak tu langkah dia tegak, kemudian seolah turun bukit. Dalam hadis kedua dia beritahu, turun bukit ni lajulah. Rasulullah dia tak buang masa. Ulama bahas cara Nabi berjalan. Apa ada dengan berjalan? Maksudnya, bila kita berjalan dengan tak buang masa, niat dalam hati nak tiru cara Nabi berjalan, hak itulah dapatlah cara jalan sunnah. Ni berjalan pi merata kita ni, daripada Perlis sampai ke Johor berjalan. Naik kereta lah sikit, lepas tu berjalan pi Kunuri, turun berjalan pi Kelah, turun berjalan. Jalan cara Nabi ke cara kita? Cara kita rugi ya. Syama'il ni dia nak bagi hidup kita start daripada celek mata dua-dua belah sampai tidur balik, semua cara Nabi buat. Pasal apa yang Allah sayang ke Nabi? Pasal akhlak harian dia. Sebab tu kita tengok Syama'il, kita nak tiru juga Nabi yang disayangi oleh Allah. Kita pun nak Allah sayang kita macam Allah sayang Nabi SAW. Tuan-tuan, ni hidup berjalan puluh-puluh tahun dah. Mulai pada malam ni, tiap-tiap kali berjalan jangan melenggang. Dia tambah nak balik sekali, rumah tepi sebelah-sebelah, main surau sekali. Oh, saja dua-dua tu duk buah gear satu yang berjalan. Jalan melenggang-lenggang. Sebab apa? Ni kalau sampai awal lagi habis, tak dan habis cerita sampai rumah. Saja bagi lambat tu, buah gear satu ya, slow ya. Yang tu bukan cara jalan Nabi. Nabi jalan cepat. Kenapa Nabi jalan cepat? Kerja banyak. Kerja banyak. Kalau tidak, Nabi nak urus macam mana? 10 orang isteri, Nabi nak urus macam mana? Sebuah negara, Nabi nak urus macam mana? Perniagaan dia sendiri, Nabi nak urus macam mana? Peperangan. Oi, tak dan. Lagi sibuk, puluh kali sibuk pada kita lagi. Hak kita duk kata tak dan nak baca Quran 4 muka sehari tu, sibuk 10 kali sibuk Rasulullah SAW. Macam mana cara Nabi guna masa? Nabi banyak berfikir. Kalau duduk dengan sahabat, masa kosong je Nabi akan diam, renung, fikir, susun. Sebenarnya Nabi menyusun plan dan strategi. Sebab tu orang beriman dia banyak berfikir. Dia banyak fikir. Kalau duduk saja dia tak banyak mengelamun dan rayan. Merayan, fikir, duduk mengelamun saja, angan-angan kosong. Hak tu iblis punya bisikan. Orang beriman kalau bercakap dia zikir ataupun ilmu, kalau diam dia fikir. Fikir untuk keuntungan akhirat, kan? Jadi Rasulullah dia tak buang masa. Kadang berjalan ni, bila kita niat nak tiru jalan cara Nabi, tak boleh derah pun sebab sakit pinggang, sakit lutut. Ustaz, oi, jalan pelan-pelan boleh lah. Derah sikit saat kita balik tak naik dah. Tak apa, niat juga waktu jalan tu laju sikit je nak tiru cara jalan Nabi. Boleh pahala dah ni, hak jalan lepas ni. Sampai ke mati hak kita berjalan lepas ni semua boleh pahala. Boleh pahala sunnah. Dan kadang-kadang jalan ni dia boleh dosa. Jalan siapa? Jalan orang yang bongkak.
Orang bongkak boleh cam tak cara jalan dia? Boleh cam. Kalau dia bongkak dengan pangkat dia, kalau dia bongkak dengan harta dia. Ada orang bongkak takabur dengan populariti dia, cara jalan dia lain dah. Sebab tu Luqmanul Hakim, antara yang dia pesan dengan anak dia selain daripada jangan syirikkan Allah, kata Luqman, wala tamshi fil ardi maraha. Dia pesan kat anak dia apa dia? Tentang buka surah Luqman, tengok Luqman pesan apa dengan anak dia. Kecil je anak dia, tapi dia pesan pasal tauhid, dia pesan pasal syukur kepada Allah, dia pesan anak dia supaya beribadat, tak lupa dengan Allah. Kecil ya. Kemudian kata Luqman, dia pegang tangan anak dia, kata wala tamshi fil ardi maraha. Jangan berjalan di atas muka bumi dalam keadaan yang bongkak. Anggap semua orang yang kita jumpa jauh lebih baik, lebih soleh daripada kita. Semua orang, tuan-tuan, siapa? Saya ke, tuan-tuan ke, sama. Kita duduk dengan siapa pun, kita anggap orang ni semua lagi baik pada kita. Baru tawaduk waktu tu. Kalau duk berasa kita lagi bagus, kita kerja lagi elok pada dia, rumah aku lagi besar, akulah kena belakang kalau cakap dengan dia. Tak sudah, orang takabur ni akhir dia Allah akan junam dia ke bawah. Allah sendiri yang akan menghina dia. Dan orang tawaduk, sunnatullah berkata, Allah sendiri yang akan julang dia. Lagi tawaduk orang tu, lagi tinggi Allah angkat dia. Imam-imam dulu, Imam Syafi'i dalam doa dia tiap-tiap hari, ya Allah, janganlah jadikan aku masyhur di kalangan manusia. Tiap-tiap hari berdoa. Dia berdebat dengan siapa pun ulama, mesti dia menang. Sepanjang hidup dia tak ada satu pun ulama yang dia debat dia kalah. Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, imam mazhab kita, tak pernah kalah. Doa dia tiap-tiap hari, ya Allah, jangan jadikan aku terkenal di kalangan manusia. Dia nak duduk macam biasa aja, ngajak. Jadi Luqman pesan ke anak dia, wala tamshi fil ardi maraha. Jangan berjalan atas muka bumi Allah dengan mendabik dada, dengan keadaan bongkak. Jadi ada jalan yang boleh pahala, ada cara berjalan yang boleh dosa. Kemudian, kami selalu berusaha dengan sedaya upaya melakukan hal yang sama, dan beliau tidak pun perlu bersusah payah untuk itu. Sahabat pulun tak? Cuba tak nak tiru cara Nabi berjalan? Tiru lah. Duk tengok Nabi berjalan laju, sahabat pun nak tiru. Sahabat kata tak boleh. Tak payah nak tiru Nabi berjalan laju. Kemudian, hadis yang kedua dalam bab ni. Seorang anak lelaki Ali bin Abi Talib berkata, bapanya pernah memberitahu sifat Rasulullah. Kana idza masya, hak ni pun kita dah baca dalam hadis yang lalu, taqalla'a ka'annama yanhattu min sababin. Apabila berjalan, beliau akan mengangkat dan melangkahkan kakinya dengan kuat, seolah-olah sedang turun di lereng yang curam. Sama macam hadis ke-119 yang kita baca tadi. Tambahannya di sini, Sayyidina Ali bila dia cerita kepada salah seorang anak dia, dia kata macam turun bukit, jalan laju Nabi itu seolah-olah turun bukit yang curam. Makna dia sama. Kita tengok hadis yang terakhir pun sama juga. Daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu bercerita, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza masya takaffa'a takaffu'an ka'annama yanhattu min sababin. Apabila Rasulullah berjalan, dada